Reservation. Because we come from Malaysia. Check the homepage. Pagi kita punya permit hari ni 3 hari bulan dekat Never Max dia tunjuk tutup sampai pukul 6 pagi sebab heavy snow, bad weather. Kita harap semua berjalan lancar dan kita boleh masuk hari ni seperti yang dijadualkan dalam permit. Amin. Bergerak dari hotel pukul 4 pagi, lebih kurang 30 km. Tapi sampai di tempat tu jalan tutup, jadi kita patah balik ikut jalan lagi satu, patah balik dan akhirnya sampai ke tempat permulaan pendakian. Okey, kami baru sampai dekat starting point Trail Sompanak. Kita cuba register dulu untuk permit yang kita dah daftar. Itu gate. Keras sikit. Salji tebal. So dia tak bagi naik. Aku rasa kita tunggu sekejap. Hari ni nasib tak baik lah. Heavy snow. Jadi kita tak boleh naik ke puncak. Padahal kita dah prepare. Kita cuba tunggu dulu, kita tengok macam mana dia bagi bagi dua ke ataupun kita boleh tukar permit pada esok. We come from Malaysia. Check the homepage. Ni web. Yeah. Check the homepage. Kami mohon untuk tukar tarikh tapi malangnya penuh. Apa perasaan cik? Saya rasa gembira. Kita main saji kat sini je lah. Sabar cik, sabar cik. Aduh, cik. Jauh kat atas. Bila frasa kami cuba berenang. Bye-bye Alasan Sompanak Trail. Besok kita datang lagi. Ni perjalanan keluar. Kita menghala ke sini. So ni backup plan kita sebab tadi kita tak dapat naik ke puncak Alasan Sompanak Trail. So hari ni saya bawa si Hakim ni ke Songsan Il Chubon. Kita naik ke atas. Sama, puncak juga. Kita tukar plan. How many? 10,000 won. 10. Green color one. Okay. Two people want ticket on the light course. Okay. On the light. Thank you. 네. Kita dah dapat tiket. Kita ke puncak. Luar biasa sebab kita orang luar biasa. Pemandangan sekitar ni memang cantik. Pendakian naik lebih kurang 1 km sahaja. Bolehlah dikatakan mengubat kehampaan untuk naik Alasan. Bagi yang suka nature, Jeju memang satu tempat yang menarik. Di bawah ni ada jualan-jualan. Kita minum kopi dulu. Kemudian kita makan pagi dan tengah hari sekali lah.
seafood. So hari dua ni kita nak makan lauk seafood. Makan. Lepas tu kita singgah Daiso sekejap. So sekarang kita di set Jikoji. Tadi kita kat Sunset Jibon. So kat sini kita jalan-jalan tepi laut, tengok lighthouse. Lighthouse tu apa dalam bahasa Inggeris? Cari sendiri. Rumah api lah gila. Rumah api ya, tengok. Kita nak tengok lighthouse Kat mana? dekat atas Yogyakarta, Hyundai Signal Station. Tak tahu apa, tengok tinggi. Lebih kurang 1 km juga ke atas ni. House life. Balik Malaysia. Jalanan balik banyak limau tu tepi jalan dia. Singgah siu sekejap. Dalam jam 5.50 petang, nak ke malam dah ni. Kami running 5 km sekitar pulau berdekatan. Okay, next vlog